Kalau perjanjian ini gagal, Chelsea dah ada backup termasuk nama. Assalamualaikum dan salam sejahtera peminat-peminat bola sepak. Selamat kembali ke channel Hisham Football Talks. Macam biasalah, aku ada dekat sini untuk memberi update dekat hampa semua tentang dunia perpindahan pemain bola sepak Eropah. Dan hari ini ada sesuatu yang sangat penting nak aku kongsikan sikit pasal Rashford dan juga tentang Milos Krikis dengan perkembangan yang cukup panas. Jadi, jom kita mulakan. Hari ini kita nak mula dengan satu perkembangan menarik dari Barcelona. Difahamkan ada pertemuan antara ejen Rashford dan juga pihak pengurusan Barca. Hubungan antara dua pihak ini memang dah baik sejak bulan Januari yang lalu. Masa tu Barcelona memang serius nak mendapatkan Rashford pada jendela perpindahan musim sejuk. Tapi ia tidak menjadi. Sebab apa? Salah satu sebab adalah Ansu Fati telah menolak semua tawaran yang masuk dan dari sudut fair play, Barca tidak dapat meneruskan perjanjian tersebut. Tapi perbincangan tersebut masih lagi kekal aktif dalam tempoh 24 jam yang terakhir ni. Barca telah minta satu lagi mesyuarat, bukan sebab Rashford satu-satunya pilihan, tapi dia antara pemain sayap yang berada di dalam senarai Deco. Barca juga masih minat dengan Luis Diaz dan ada dua lagi nama di dalam radar mereka. Tapi yes, Rashford sendiri berminat nak main dekat Sepanyol. Dia telah memberi kenyataan tersebut. Dan kalau dia diberi peluang untuk ke Barcelona, dia memang sangat-sangat teruja. Cuma jangan jangka perpindahan ini akan jadi pada minggu ni. Masih terlalu awal. United pun dah buka pintu untuk lepaskan Rashford dengan harga sekitar 40 juta euro. Tapi kalaulah Barca ni betul-betul serius, mereka mungkin akan cuba package pinjaman dengan option jadi wajib beli ikut syarat tertentu. Sekarang kita beralih pula ke satu lagi cerita besar dari Sepanyol, iaitu Real Madrid dan Alvaro Carceres. Dah ada persetujuan dengan pemain tersebut dan kini Real Madrid dah mula rundingan dengan Benfica. Macam yang saya beritahu sebelum ini, lepas saja perlawanan akhir piala antara Sporting dan Benfica, barulah Real Madrid akan mula berbincang secara rasmi dengan Benfica. Carceres nak sangat berpindah ke Real Madrid dan dia dah maklumkan kepada dua-dua kelab tersebut. Real Madrid pun memang serius. Mereka lihat Carceres ni sebagai pilihan tepat di posisi back kiri. Bukan setakat bantu bahagian serangan, tapi bertahan juga. Difahamkan Xabi Alonso memang dah lama perhatikan pemain ini sejak beliau menjadi pengurus di Bayern Leverkusen lagi. Dan salah satu pemain yang menjadi tanda tanya untuk peminat-peminat Real Madrid, iaitu Angelo Stiller dari Stuttgart. Pemain tengah muda yang memang berbakat. Sekarang ni belum ada sebarang rundingan rasmi. Tiada tawaran pun, tiada perbincangan secara formal pun dengan Stuttgart. Tapi Real Madrid amat meminati pemain ini dan dia berada di dalam senarai Real Madrid. Masih peringkat pemerhatian. Dan kini kita pula beralihlah ke pasukan FPL pula. Sepanyol dah settle dan kita masuk ke FPL pula yang kini semakin panas membara, iaitu mengenai Milos Krikis ke Liverpool. Ia boleh dikatakan semakin hampir. Persetujuan dengan pemain dah selesai. Pemain memang teruja nak sertai Liverpool. Projek Arne Slot memang telah meyakinkan Krikis untuk sertai mereka. Sekarang Liverpool pula tengah bincang dengan Bournemouth dan semua sedang berjalan lancar di belakang takbir. Depan ramai fokus pada perpindahan front rowies, tapi di belakang mereka fokus tentang Krikis pun sedang dimutamakan. Jangkaannya, perjanjian antara kelab akan selesai dalam tempoh beberapa hari lagi. Liverpool tengah sibuk gila pada musim panas ini. Dan rival Liverpool iaitu Chelsea pula terus berusaha untuk dapatkan Liam Delap. Dah ada mesyuarat dengan wakil pemain. United pun turut serta, Everton pun, Newcastle pun semua berminat untuk dapatkan dia. Tapi United dan Chelsea adalah kelab yang betul-betul serius untuk dapatkan dia. Chelsea, mereka ada kelebihan besar lah. Macam kita tahu, mereka baru lepas saja menang Conference League dan mereka boleh tawarkan pertandingan Champions League kepada Liam Delap berbanding United yang tak layak pada musim depan. Aizon Mariska, pengurus baru Chelsea ni, dia betul-betul minat sangatlah dengan Delap. Kalau perjanjian ini gagal, Chelsea dah ada backup di dalam senarai mereka, termasuk nama Hugo Ekitike. Ekitike ni takkan berpindah pada minggu ni. Mungkin mengambil masa sepanjang musim panas. Tapi untuk Liam Delap, Chelsea sanggup bayar klausul pelepasan sebanyak 30 juta euro. Klausul yang berada di dalam kontrak beliau. Sekarang hanya menunggu keputusan dari pemain. Okey geng, hampa bagi tahu aku pendapat hampa semua tentang mengenai cerita ini dari Milos Krikis, Rashford dan Liam Delap. Aku tunggu komen-komen hampa di bawah ini. Jangan lupa tekan like dan share video ini, hidupkan lonceng notification dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Bye.